Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Waziri. Untuk perkongsian kali ni nak cakap tentang benda free. Benda free ni ramai lah orang suka kan, pasal percuma kan. Okay, sebelum ni saya ada sebut alternatif ataupun pilihan selain daripada Photoshop untuk kita edit gambar. Dan pilihan yang saya bagi itu adalah Affinity. Ada lagi banyak lagi contoh-contoh lain kan, tapi yang buat masa ni tengah panas ni hot lah kan. Affinity pasal dia dah bagi perisian dia secara percuma. Mesti ada yang tanya kan apa cash dia kan, what's the cash kan. Mesti ada udang di sebalik batu ke udang di sebalik mi kan. Affinity ni dia percuma. Kalau nak edit style macam Photoshop, nak adjust gambar, cropping, nak guna masking apa semua tu kan, tak ada masalah. Cuma kekurangan dia dari segi AI lah. Dan dekat sini lah dia punya cache tu. Kalau kita nak menggunakan AI, generative fill kan, maksudnya kita nak, contohlah gambar saya ni nak expand lagi jauh kan, nak tambah ada elemen-elemen lain ke, contoh rak buku nak bagi panjang lagi kan, pakai AI tu, itu kita kena subscribe kepada Canva lah. Tapi kalau tak perlukan AI, okey dah. Pasal sebelum AI dimasukkan dalam Photoshop, dah berpuluh tahun dah orang guna Photoshop kan, tak ada masalah pun. Cuma bila tanpa AI ni, setengah kerja-kerja editing tu dia jadi lambat lah, slow sikit kan. Macam kalau AI ni, contoh kalau kita nak asingkan badan saya ni daripada background, kita sentuh saja kan, dia dah boleh, AI tu, Artificial Intelligence tu dah tahu dah saya ni subjek, belakang ni blur, dia akan asingkan terus kan, tak payah nak potong sikit lambat kan. Macam zaman Photoshop dulu kita kena pakai ada tool macam-macam tool lah untuk cut body kan, cut, tarik kan, jadi lambat. AI ni kita sentuh, tambah-tambah lagi kalau dah nak, macam kamera saya ni dah nampak beza, belakang ni blur kan, dia dah tahu dah subjek utama tu mana, sentuh badan saja, satu ruang, satu badan ni dia dah boleh asingkan dah, untuk memisahkan diri saya dengan background tu. Itu kelebihan AI lah, dia mempermudahkan kerja. Tapi kalau tak ada pun okey. Saya dah beberapa tahun dah guna Affinity ni. Pasal Affinity ni masa tu sekali bayar saja. Saya beli masa tu dalam 200 lebih kot. Sekali bayar boleh pakai sampai bila-bila lah. Cuma tu lah, dia tak ada AI lah kan. Cuma sekarang ni pasal Affinity ni dah dibeli ataupun dah di-acquire oleh Canva yang buat template tu. Kalau kita nak guna AI, kita kena subscribe kepada Canva. Tapi kalau kita tak perlukan AI, kita pakai saja. Dan dalam ni saya bagi contoh apa yang saya biasa guna untuk Affinity untuk edit gambar saya ni. Bukan edit gambar saya, gambar kerja. Gambar kerja ni memang saya gunakan Affinity. Pasal yalah, kita nak cari makan kan, cari makan benda halal kan. Takkan nak pakai yang pirate kan. Office memang ada, tapi yang license tu tak boleh dia nak bagi pada semua orang. Ada ramai jurufoto, ramai mereka kan. Jadi lesen untuk Photoshop tu terhad. Jadi kita pakailah yang Affinity ni. Lagipun saya tak memerlukan AI pun. Kerja-kerja dokumentari, photojournalism, news ni kan, kita tak boleh nak tambah-tambah benda-benda yang tak ada tu. So yang biasa saya guna adalah saya akan buka Affinity, masukkan gambar. Bila dah masukkan gambar tu, saya akan pergi kepada develop persona. Kalau kita tak pergi develop persona tu pun, kita boleh je edit basic kat situ. Cuma bagi saya macam agak complicated lah, saya tak biasa kat situ kan. Saya dah biasa dengan menu Lightroom. So saya pergi kepada develop persona, klik dekat icon macam mentol tu. Dekat situ kita boleh edit basic editing dari segi shadow, brightness, contrast, temperature. Bila dah habis itu, kita klik OK, dia masuk balik menu editing utama tu. Kita boleh save lah, nak JPEG ke, nak apa ke kan. Kita kena export lah cara dia. Bagi saya, ya mudah lah. So bagi siapa yang dah biasa guna Lightroom, Photoshop, peralihan kepada Affinity ni tak susah mana pun. Cuma dia tak boleh lah buat tools itu 100% sama macam Photoshop. Pasal benda tu dah di-patent kan. So dia tak boleh lah dia nak buat satu software yang 100% sama macam Photoshop, tukar nama je. Dia tak boleh lah, dia kena adjust sana sikit kan. So benda tu tak menyalahi patent lah. So kita dah ada pilihan yang bagus lah untuk selain daripada Photoshop. Tapi kalau yang mana guna buat untuk bisnes tu, yang ada income bulan-bulan masuk puluh-puluh ribu kan, beli je lah, subscribe je lah Photoshop kan. Pasal kita dah ada ROI ataupun return of investment kan. Tapi jenis sebagai hobi ni, kalau nak melanggan Photoshop tu macam tak berbaloi lah. Kecuali memang kita ada banyak duit atau terpulang masing-masing lah kan. Ni untuk pilihan kepada yang tak berapa nak bajet nak ada tu, buat hobi ataupun guna editing ni. Mungkin sebulan 2-3 kali je, bukan nak guna hari-hari je. Bukan pagi nak guna, petang, siang, malam nak guna kan. Jadi tak berbaloi untuk subscribe dalam, tak silap saya,
Dekat 700 sebulan kot tu Photoshop tu. So sekarang ni perisian ni percuma. Dia percuma ni bukannya tempoh percubaan. You setakat ni download boleh guna lah, selagi mana tak ada dikenakan bayaran tu, you guna lah. Maksudnya memang setakat ni memang free lah. Cuma kalau kita nak pakai AI tu je, kita kena bayar, subscribe kepada Canva. So boleh pergi kepada website Affinity, boleh download. So tak perlu risau nak test 2-3 hari ke. Biasanya kalau perisian percuma ni mungkin bagi seminggu 2-3 hari kan. Ni gunalah hari-hari. Kalau you spend masa setengah jam ataupun 10 minit pun dah okey dah. Tengoklah YouTube mana-mana kan benda tu kan. Macam saya dulu belajar Photoshop bertahun-tahun juga. Setiap hari cuba satu teknik ataupun satu tool baru kan. Guna tool baru, guna ini. Lama-lama saya pula dah boleh mengajar orang kan. Cuma sekarang ni kalau tanya balik pasal advance punya tool tu dah jarang guna kan. Kita pula kena belajar benda baru lah. Jadi kepada adik kakak yang terutama yang baru fresh ni kan, baguslah gunakan Affinity ni. Setiap hari habiskan masa mungkin 15 minit ke setengah jam guna tool tu kan. Dalam sebulan 2 kan dah, ataupun setahun ataupun 6 bulan ni guna, dah boleh kata expert lah benda ni. Mungkin you all pun dah boleh buka kelas lah benda ni. Okeylah, selamat mencuba. Ni tak ada ni bukan promosi dibayar ke komisi, tak ada. Ni just saja perkongsian yang mungkin mana yang belum tahulah. So Canva pula Affinity sekarang ni dah percuma. Okey, selamat mencuba.